Assalamualaikum, selamat malam. Saya berniaga di depan kedai RM2 Pasir Tumbuh. Ada jual durian dekat sini, macam-macam jenis durian ada. Kita ada durian kampung, durian bukit Batu Kurau. Dengan harga ada yang satu bakul RM30, ada satu bakul RM50, ada satu beg plastik isi penuh-penuh dengan harga RM50. Pandai-pandai isi, boleh pegang macam ni lah. Berat dia anggaran dalam 6 hingga 7 kilo satu plastik. Dan kita ada jual isi lah, isi durian tempoyak. Dan untuk buat apa, masak pun boleh. Yang mana hari ni buah kita ada sikit lagi, tinggal sikit lagi. Musang King pun kita ada jual. Musang King dengan harga RM23 1 kilo. Durian Musang King kita daripada Rauk Pahang. Rauk Pahang ni buah bukit. Buah bukit tapi buah ada sikit lagi lah malam. Kalau datang pagi, buka pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kita buka 10 pagi, 10 malam. Ada di durian D24. Ada harga 15 dengan 18. Yang RM15 punya sudah habis. Ada durian Musang King 27 dengan 23 harga per kilo. Okey. Untuk udang merah hari ini sudah habis. Udang merah sudah habis. Kemudian biasanya kita akan buat durian lombok. Durian lombok kita buat bukit dekat sini lah. Satu plastik dengan harga RM50 plastik. Boleh pegang macam ni. Harga dia RM50 saja. Buah boleh pilih sendiri. Hari ni saya nak tunjuk contoh pun buah dah habis. Esok pagi buah sampai. Anggaran dalam pukul 10 pagi buah akan sampai lah daripada Batu Kurau, Perak. Isi ada oreng, ada kuning, ada putih susu, campur-campur, pandai-pandai pilih. Boleh pilih sendiri ya.